Ada seorang ulama ni, dia beri sedekah yang sangat banyak kepada orang miskin. Sangat banyak, bagi makanan, bagi harta, bagi pakaian. Kemudian ulama ni beritahu pada murid-muridnya sedang tunggu di belakang dan membantu memberikan harta tu. Dia kata apa? Lihatlah, mereka ini membawa harta-harta aku ke hadapan Allah SWT tanpa sebarang upah pun. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bersedekah, bila kita memberi, kita bukannya menghilangkan harta, tetapi kita ini memberikan harta kita untuk dibawa ke hadapan Allah sebagai bukti amalan dan sebagai bukti infak kita di hadapan Allah SWT. Jadi hari ini ada satu peluang untuk sesiapa yang nak berinfak, nak bersedekah, iaitu kita berdiri di atas tanah ini, di mana tanah ini kita nak dirikan pusat tarbiyah Islam di bawah Pupis. Cumanya masa kita sangat terhad. Sekiranya kita tak bertindak sekarang, tuan-tuan tak klik sekarang dan tuan-tuan tak dermakan sekarang, kemungkinan tanah ini akan terlepas ke tangan pemaju dan akan dibina perumahan, dibina bangunan yang tak ada faedahnya. Sedangkan kita boleh bina sebuah pusat tarbiyah yang mana boleh memberi pendidikan Islam yang terbaik kepada anak-anak di sini. Jadi tuan-tuan, ambil peluang ni sekarang, klik button ini. Jangan tunggu tuan-tuan, kita tak tahu bila lagi kita ada peluang macam ni. Setiap kali ada bacaan Al-Quran di sini, setiap kali ada ilmu dikongsikan di sini, setiap kali ada amalan, ada solat, ada doa, ada bacaan Yasin dibacakan di sini, insya-Allah amalan itu akan sampai kepada tuan-tuan dan kepada nama-nama yang tuan-tuan infakkan. Jadi klik button di sini sekarang. Kita tak banyak masa tuan-tuan, kita hanya perlukan RM150,000 saja lagi. Okey, jadi tolong tuan-tuan dan puan, jangan buang masa lagi, klik di sini sekarang insya-Allah.